Kita ibadat ni tuan-tuan ada dua jenis. Satu dia panggil amalan qasir, satu lagi dia panggil amalan muta'addi. Apa makna? Amalan qasir ni amalan yang hanya beri manfaat untuk diri kita seorang. Contoh, umrah. Itu kita makan seorang je pahala, orang lain tak ada. Kita seorang. Apa lagi? Sembahyang maghrib tadi, tuan-tuan seorang je makan pahala. Berzikir lepas sembahyang, mengaji, itu semua amalan qasir. Kita makan seorang. Amalan muta'addi adalah amalan yang orang lain merasa sama. Ulama bahas antara qasir dengan muta'addi, amalan mana yang paling afdal? Kata ulama, amalan yang paling afdal adalah amalan muta'addi. Amalan muta'addi ni adalah amalan yang kalau kita buat orang lain dapat manfaat. Kalau bahasa mudah kata orang tua-tua, ke hutan rimba mencari rotan, rotan diambil buat anyaman. Amalan qasir bekal dalaman, membersih jiwa, mendidik iman. Embun pagi di hujung dahan, mentari terbit sinari bumi. Amalan muta'addi menyuluh jalan, berbakti sesama, subuh harmoni. Dia amalan muta'addi ni amalan yang melibatkan hati kita. Apabila sifat-sifat molek bersemayam dalam dada, jiwa kita jadi lembut, mudah terima kebaikan, maka samalah seperti tanah subur tadi yang akan menyambut hujan dengan penuh kebaikan.